Mengenai kejadian keracunan, warga tua dan kanak-kanak sering menjadi mangsanya. Oleh itu, orang ramai perlu memahami bantuan cemas keracunan, supaya rawatan kecemasan yang sesuai dapat dilakukan secepat mungkin demi menyelamatkan nyawa. Dari segi perubatan, keracunan bukanlah sejenis penyakit. Ia berlaku disebabkan makanan toksik atau penggunaan ubat yang berlebihan. Akibat keracunan, mangsa boleh mengalami pelbagai kesan seperti penyakit akut, koma, atau keadaan hampir mati. Ini adalah contoh-contoh biasa racun, misalnya, sayur-sayuran liar tertentu, ubat anti tekanan darah tinggi yang berlebihan, ubat penghilang rasa sakit atau ubat-ubatan barat yang kuat. Gas toksik seperti gas arang batu, herbisida, racun serangga, dan logam seperti plumbum dan raksa. Cuba menghilangkan makanan beracun di dalam perut, seperti lavak gastrik. Terapi intravena. Bekalan oksigen. Berikan penawar kepada pesakit. Penawar adalah sejenis ubat lain yang boleh menyatoksik ubat tertentu. Malah, tidak semua makanan atau gas beracun mempunyai penawarnya untuk menetralkan kesan beracun. Kebanyakan racun dengan penawar adalah ubat-ubatan, seperti heroin dan methamfetamin. Bantuan cemas biasa, apabila orang yang diracuni masih terjaga, maka mangsa boleh minum banyak air untuk mencairkan racun, atau minum banyak susu untuk melindungi sistem pencernaan dan melambatkan kadar penyerapan racun. Dapatkan nasihat perubatan secepat mungkin. Bantuan toksik korosif, asid kuat, alkali yang kuat. Jangan mendorong pemuntahan, jangan mencuba apa-apa pencairan, tidak cuba menetralkannya, jangan memberi mangsa apa-apa untuk dimakan, memberi laluan udara terbuka, mengelakkan kejutan. Dapatkan nasihat perubatan secepat mungkin. Jika bibir membakar, jangan paksa pemuntahan, pencairan atau penetralan. Tutup mulut dan hidung semasa membuka pintu dan tingkap dan matikan suis utama gas. Jika memasuki ke lubang yang dalam dan telaga untuk menyelamatkan mangsa-mangsa lain, mesti memberi perhatian kepada keselamatan. Naikkan mangsa ke tempat pengudaraan terbuka, membolehkan dia berehat dan melepaskan sebarang sekatan pernafasan. Jika pernafasan berhenti, pernafasan tiruan, CPR, patut digunakan. Memeriksa dan merawat kecederaan lain. Membekal suhu yang sesuai dan dapatkan doktor dengan segera. Tetap tenang dan ketahui bentuk, warna dan ciri-ciri ular. Jika tidak dapat mengenal pasti sama ada ia adalah ular beracun atau tidak, merawat mangsa bagaikan gigitan ular beracun. Melonggarkan sekatan, mengurangkan aktiviti, menurun posisi anggota yang cedera untuk mengelakkan aliran darah kembali dan pembengkakan anggota yang cedera. Membalut dengan pembalut elastik, lebih besar kawasannya lebih baik. Ingat tanda gigitan dan gejala kecederaan. Sebaik sahaja menghantar mangsa untuk berjumpa doktor, beri suntikan antivenom, vaksin tetanus. Sesetengah mangsa mesti tinggal di hospital selepas diracun. Doktor mesti cuba menjaga organ-organ utama pesakit seperti sistem pernafasan, tekanan darah, suhu badan dan kadar denyut jantung. Cuba menghilangkan bahan yang menyebabkan keracunan kepada pesakit. Memberi pesakit dengan penawar untuk menghilangkan toksin. Kebanyakan toksin yang dibubarkan oleh hati perlu dikeluarkan melalui air kencing. Jika pesakit berasa mengantuk dan penat, doktor akan menggunakan kateter pernafasan melalui ventilatornya untuk membantu dia bernafas dan mencegah muntah. Jika pesakit mempunyai demam tinggi, hendaklah mengawal keadaan demam dengan menggunakan pick ice untuk menggosok badan pesakit dan menurunkan demamnya. Gastrasi lavak. Pada masa lalu, doktor biasanya membersihkan kandungan perut untuk menghilangkan toksin. Walau bagaimanapun, pada masa ini, rawatan ini jarang digunakan kerana ia hanya dapat menghilangkan jumlah toksin yang sangat kecil. Lebih-lebih lagi ia juga boleh menyebabkan komplikasi yang serius. Arang aktif. Jika seseorang mangsa keracunan datang ke hospital, doktor kadang-kadang memberikan arang aktif. Ia adalah sejenis pel hitam yang boleh menyerap racun supaya racun itu tidak mengalir ke dalam aliran darah dari perut. Disebabkan hal sedemikian jugalah, ubat arang amat berpotensi melegakan kesakitan berkaitan sistem penghadaman badan terutama kekembungan perut, muntah,
sakit perut dan cirit-birit serta keracunan makanan dan ubat-ubatan. Apabila pesakit keracunan dimasukkan ke hospital, doktor mungkin menghadapi masalah berikut, seperti tidak tahu bagaimana pesakit diracun. Doktor tidak boleh membuat respons yang betul secepat mungkin. Doktor tidak tahu apa jenis rawatan yang patut diberikan kepada pesakit beracun. Untuk mencari punca keracunan dalam masa yang singkat, doktor akan melakukan pemeriksaan fizikal pada pesakit, termasuk tekanan darah, kadar nadi, kadar pernafasan, suhu badan, penilaian dehidrasi, dan pemeriksaan abdomen. Jika doktor mengesyaki masalah keracunan lain, imbasan CT perut atau X-ray, dan juga ujian darah, akan diperlukan untuk membuat diagnosis yang betul. Sekian, terima kasih. Like, share dan subscribe.